Jualan bagi sektor otomotif di Filipina dilaporkan terus menyusut pada bulan Ogos, hampir menolak jumlah keseluruhan tahunan ke paras negatif. Gabungan Chamber of Automotive Manufacturers of Philippines dan Truck Manufacturers Association, sebanyak 36,174 unit kenderaan terjual bulan lalu. Bagaimanapun, angka itu mencatatkan kemerosotan 5.5% pada Julai dan kurang 7.6% pada tempoh sama tahun lalu. Jumlah jualan dari Januari hingga Ogos kini mencecah 305,381 unit, hanya meningkat 0.2% berbanding tahun sebelumnya. Menurut KAMPI, jualan keseluruhan kekal stabil dengan kenderaan komersial terus menyumbang bahagian terbesar. Pada masa sama, kenderaan elektrik EV menunjukkan perkembangan ketara dengan menyumbang 6% daripada keseluruhan pasaran. Daripada jumlah itu, 28,583 unit kenderaan komersial termasuk trak pikap, kenderaan utiliti Asia AUV dan bas terjual pada Ogos, menurun 5.3% berbanding bulan sebelumnya serta 3.5% lebih rendah berbanding 2024. Jualan kereta penumpang pula mencatatkan 7,591 unit, menurun 6.5% berbanding Julai dan merosot 20.3% berbanding Ogos 2024. Bagi EV, jualan Ogos berjumlah 2,244 unit, turun 17.1% bulan ke bulan. Namun jumlah itu menjadikan angka itu meningkat kepada 18,439 unit atau 6.04% daripada keseluruhan pasaran automotif. Kenderaan hybrid elektrik HEV kekal dominan dengan 1,295 unit pada Ogos meskipun turun 46.1% dari bulan sebelumnya. Kenderaan elektrik bateri BEV melonjak 271.3% kepada 661 unit, manakala hybrid plug-in naik 125% kepada 288 unit. Secara keseluruhan, jualan BEV dan plug-in masing-masing mencapai 3,278 dan 576 unit sehingga Ogos.